Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah baginda tidak berkenan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri itu. Projek berkenaan berpotensi besar menyebabkan pencemaran udara dan sumber air sekaligus menimbulkan keresahan masyarakat. Menerusi kenyataan dikeluarkan Setiausaha Sulit Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani, baginda menyambut baik kenyataan Perdana Menteri yang menyarankan kerajaan negeri membatalkan projek ternakan babi berskala besar di Bukit Tagar. Titah baginda, cadangan penternakan di lokasi itu pastinya menerima bantahan kerana membabitkan kawasan pendudukan orang Melayu dan kawasan Felda. Baginda menegaskan walaupun pencemaran udara dan sungai boleh diatasi dengan kaedah moden, namun memerlukan perbelanjaan besar dan tidak mungkin mampu ditanggung penternak bagi memenuhi keperluan daging babi di Selangor sahaja. Malah, tiada jaminan penternakan moden tidak akan menyebabkan pencemaran air di kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi punca air bersih penduduk Lembah Kelang. Susulan itu baginda bertitah penternakan babi berskala besar atau kecil tidak sesuai dilaksanakan di Selangor kerana sumber tanah terhad. Faktor nilai hartanah tinggi di Selangor sewajarnya digunakan untuk tujuan lebih ekonomi dan untuk manfaat semua. Baginda juga mahu isu berkenaan dihenti dan dimuktamadkan demi menjaga keharmonian masyarakat. Kerajaan disaran memberi lesen import bagi menampung permintaan.